Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama aku lagi di video aku yang ke-9 ini. Okey, di dalam video ini aku akan kongsikan satu lagi perkara yang perlu kamu lakukan kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat kepada penonton kamu di YouTube ini. Okey, pasal ke-9 yang perlu kamu lakukan ialah kamu kena belajar bercakap dengan baik di hadapan kamera kamu, terutamanya semasa kamu merakam video kamu. Okey, perkara pertama kamu yang perlu latih ialah pertama kamu kena berlatih supaya sebutan kamu boleh menjadi jelas, sentiasa jelas. Yang kedua, kamu kena latih intonasi suara kamu, ada tinggi, ada rendah, ada sederhana. Okey, itu adalah perkara yang perlu kamu latih. Lepas tu yang ketiga, kamu kena belajar bercakap bahasa badan ataupun orang kata body language. Lepas tu apa yang lagi perlu kamu belajar ialah kamu kena belajar bagaimana hubungan mata kamu dengan kamera kamu. Macam dari sinilah semasa kamu merakam video kamu kena bercakap sambil memandang kamera handphone kamu, lensa kamera. Okey? Dan yang kelima ialah kamu kena belajar bercerita ataupun storytelling. Ini adalah beberapa perkara ataupun 5 perkara yang perlu kamu belajar supaya apa? Supaya video kamu nanti mudah dipahami oleh penonton kamu dan penonton kamu rasa seronok apabila mereka menonton video kamu. Jadi apabila seseorang itu penonton macam kita tu kan, okey, bila kita mendengar sesuatu video dekat YouTube ni, kita rasa seronok, kita rasa faham, kita rasa enjoy, jadi kita akan sentiasa ingin menonton lagi video-video yang seterusnya, betul tak? Jadi sekarang ni kamu kena belajar bercakap dengan baik di depan kamera handphone kamu. Okey, jadi sekarang ni apabila kamu dapat okey, kalau kamu merasakan perkongsian aku ini dapat membantu menyelesaikan masalah kamu, jangan lupa kamu subscribe, follow dan yang paling penting share supaya ramai lagi rakan-rakan kita dekat luar tu yang mendapat manfaat daripada video aku ni. Okey, kalau kamu nak info lebih lanjut lagi, jangan lupa tonton video aku yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, bye bye.